tu hari ni kita tengok teknik SMC, Smart Money Concept. Okey, kalau kita tengok Sunway, Sunway dia dah buat satu kenaikan lah, ada liquidity kat sini. Okey, Gretek nampaknya ini dah ada, dia dah buat satu liquidity kat sini. Dekat sini ada liquidity, ikutkan ada liquidity ni bersifat mainan lah. Kita nak tunggu manipulation sebenarnya liquidity ni. Okay, Hashlin ni meneruskan penurunan lagi. Hashlin meneruskan penurunan, dia ada liquidity di sini, meneruskan penurunan lagi. MNHLD, wah, dia terus menaikkan kenaikan MNHLD meneruskan kenaikan. KSL nampak pun menarik juga. Okey, ni pun ada liquidity juga, liquidity kat situ. Okey, okey, THMY dah breakout sini, ada juga liquidity dia kat sini lebih kurang ya. Teruskan kenaikan THMY. FPI pun sama. Theta naik dia momentum ni macam ni dia memang naik terus punya kan, naik terus, tak ada yang ni. KGTS dah buat satu lagi liquidity di sini. KGTS, Spritzer sini ada manipulation dah terus naik lah. Kalau ada manipulation, dia buat manipulation tu high di sini lah. Target kita untuk TP high kat sini lah, maknanya target untuk TP. Dan untuk cut loss di sini lebih kurang. Okay, Luckman kat sini pun dah buat lagi satu liquidity kat sini untuk Luckman. Ada liquidity juga kat sini. Kalau pada weekly, cuba kalau kita tengok weekly ada tak POI dia. POI ni adalah sama ada dia imbalance ataupun fair value gap, ataupun demand zone kat situ. Nampak tak ada, nampak yang nyata lah ada. Tak apa, teruskan. Saya tu kena tengok line chart ni, mudah nampak apa sikit, clear sikit. Daripada line chart ni kita boleh je, kalau kita tukar ada ni, kita adjust dia begitu. Ini bawah sikit, ni bawah sini, dan macam tu. Ni bawah lagi ikut shadow. Itu kalau kita adjust lah, kita boleh adjust kemudian lah sebenarnya. Okey, PJ Bumi. Tak nampak lagi setup PJ Bumi ni. Yang ni pun dia dah buat Kopi dah buat satu lagi liquidity kat sini. Kopi dah buat satu liquidity. Cuba kita kecilkan time frame tengok 4 hour.
M15 ada tak kat sini? Level liquidity ni ada tak yang kita kata sebagai ni? Ada juga level liquidity kat sini. Kan sebenarnya level liquidity weak dia sini. Cuba kita tengok di M15 ada tak? Ada juga for our level liquidity. Okay, tujuan liquidity kalau dibuat manipulation kita boleh observe lah. Kita boleh buat observe kalau dibuat manipulation. Okay, kita tengok TMC live. Tak ada nampak setup lagi. Yang pun tak nampak lagi. Oh, ni pun dah create satu. Masing dah create satu liquidity kat sini. Masing. Apabila dia buat manipulation baru wujud high. Dan cut loss dia di level low lah kat sini. Tu cut loss. Dia punya TB dia di high. High tapi kena wujud manipulation dan wujud high lah. Okay. Kalau kita tengok di weekly sampai turun meneruskan penurunan. Okay, tak apa, kita teruskan. MBMR terus naik, tapi dia ada liquidity kat sini dan dia tinggalkan liquidity kat sini. Okay, seal. Dia tak habis sama ada dia buat MSS ataupun apa ni, not sure lah. Ni dia buat, tapi tengoklah ada yang nak buat manipulation. Contoh Theta ada buat manipulation itu. Mana kat sini dia ada buat manipulation dan dia terus naik. Spitzer ada buat manipulation terus naik. Pekat ada buat manipulation dan naik. MFCB mesti dekat sini. IGM pun ada juga liquidity kat sini. Ni ada liquidity satu semasa ada high sini. Lepas tu dia buat manipulation dan terus naik sini target. Minimum TV satu lah kat high ni. High ni. Okay, rasa itu saja untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.